Hai, selamat pagi semua. Hari ni kita di SK Penghulu Saleh, Kampung Mampan. Sempena Hari Fiesta Ekstrim. Apa yang menarik kat sini? Macam-macam ada. Jom kita masuk. Assalamualaikum, saya Cikgu Irma. Saya tinggal di Peserai dan saya mengajar di SK Penghulu Saleh. Pengalaman dapatkan rawatan, memang selalu mendapatkan rawatan untuk diri saya, untuk anak saya yang 2 orang tu dan untuk suami saya. Nak kira klinik Izna ni dah macam klinik keluarga kami lah. Dan rawatan tu selalunya memang kalau kami pergi ke hospital pakar pun rawatannya dan ubatnya dan nasihatnya sama. Jadi sebabkan klinik Izna ni dah dekat dengan rumah kami, memang jadi klinik utama kami lah untuk dapatkan rawatan. Memang pilihan keluarga kami. Di atas kesempatan ni saya merakamkan setinggi penghargaan pada klinik Izna, terutamanya Dr. Maimunah yang merawat saya dan masa saya kena stroke dulu, dia yang cam lah saya kena stroke masa tu, yang dia dapat kenal pasti yang saya kena stroke dan saya dapat rawatan awal masa tu. Saya sangat terima kasih kepada Dr. Maimunah lah. Saya rasa macam Alhamdulillah lah klinik Izna ni dekat dengan rumah saya. Bersyukurlah dapat jumpa klinik Izna dekat sini kan. Semestinya saya bagi 5 bintang kepada klinik Izna.